pembelajaran kita itu mengenai Hidayatus Sibyan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita maklum bahawa sekarang ni kita berada di penghujung tahun Islam, iaitu bulan Zulhijjah. Hari ni dah 21 hari bulan Zulhijjah, dan tak lama lagi kita akan memasuki awal hijrah. Lebih kurang dijangkakan pada 17 hari bulan 6 nanti masuklah awal Muharram. Tadi bulan Islam ni untuk kita amat penting, kerana dengan bulan Islam menentukan iaitu puasa, juga menentukan tarikh hari raya dan juga raya haji dan sebagainya. Bahkan untuk menjatuhkan hukuman juga dari segi umur juga dikira sebagai umur mengikut Islam. Balik kita adalah mengikut tahun Qamariyah ataupun mengikut peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Jadi sekarang ni untuk makluman tuan-puan yang pergi haji telah pun balik. Kata silap bermula pada hari Isnin lepas dah balik lah. Jadi tugas kita balik ni adalah penting kita ziarah. Sebab tu orang balik haji dia kena berada di rumah. Cantik berada di rumah. Sebab apa? Orang balik haji ni dia balik bila haji yang sempurna. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang balik pada haji ni dia seperti baru dilahirkan oleh ibu. Tidak ada dosa. Jadi kalau kita gini bukan cari zam-zam, air zam-zam. Kita bukan cari buah tamar. Kita pergi minta dia doa. Kalau boleh dia balik tu segera. Kalau dia sihat lah. Kalau tidak ada benda-benda yang menghalang, ziarah pergi minta doa. Yang pertama minta doa untuk keselamatan kita, keluarga kita dan juga negeri kampung kita sebagainya. Jadi itu yang penting. Kita ziarah tadi bukan nak cari gigi kata tak jadi apa. Gigi ingat boleh air zam-zam. Jangan harap begitu. Sebab yang naknya pergi jumpa dia sebelum dia pergi banyak tempat lagi. Ada balik ni banyak tempat lah. Banyak tempat. Hati dia tak cala lagi. Balik daripada Mekah ni dia seperti baru dilahirkan. Tidak ada dosa. Jadi kita minta dia berdoa. Apa hajat kita minta dia doa. Itu antaranya bila kita jumpa orang balik daripada Mekah, itulah keperluan kita ada. Kita pergi minta lah. Doa dia mustajab. Kata Hasan Basri, nak tanda orang tu dapat haji mabrur, dia balik tu terikat dia dengan kematian. Bukan nak mati. Maknanya ingat kematian tu tinggi. Makna kau kerik mari sejid. Masjid-masjid ni tak adalah tempat yang paling disukai oleh Allah. Tempat rahmat. Kalau kita masuk pun dia akan tulis. Allahumma ftahli abwa barahmat. Allahumma ftahli abwa barahmatik. Makna buka pintu rahmat kamu. Bila nak tubik, Allahumma inni as'aluka min fadli. Mana nak tubik dengan kemudian, dengan kelebihan Allah. Masuk dengan rahmat. Hak tempat Tuhan tak suka, Tuhan benci, pasal. Pasal itulah kita suka pergi. Macam anak kita lah. Hak kita suruh tak berapa nak buat. Kalau hak tak suruh, suka dia buat. Begitu juga Tuhan suruh mari masjid, tak berapa. Masjid ni jadi berat. Pasal, suka. Kalau hari-hari boleh pergi KT orang muda lah, KTCC. Kalau orang tua boleh pergi pasar hari-hari, tak apa dah. Tak beli ikan pun tak apa, asal tengok ikan. Jadi pasar ni dia panggil tempat yang Tuhan benci. Sebab apa? Di situ banyak penipuan. Orang nego kan dia kata orang ni tak untung jual setengah ni. Sedangkan untung lagi. Jual ni tak untung dah. Sedangkan ada untung walaupun RM2, RM3 dia kata tak untung. Itu adalah satu percakapan penipuan. Sebab itulah peluang yang ada. Kita ambil lah. Dan insyaAllah malam ni kita sambung pembelajaran kita. Iaitu mengenai masih lagi dalam rukun iman. Rukun iman. Kitab kita ni dia bukan kitab tauhid. Jadi dia sebut, kalau kita tengok dia sebut secara ringkas. InsyaAllah kita ada kesempatan kita hurailah sikit. Sebab yang pentingnya tauhid ni, dia pembicaraan utama adalah tauhid. Tauhid adalah pembicaraan utama. Dia bicara tentang zat Allah dan juga zat Nabi. Diri Allah dan juga diri Nabi. Apa nak tahu?
Tauhid ni bicara tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang harus dan juga sifat yang mustahil. Begitu juga bicara tentang kenabian, iaitu sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul. Dan juga dia bicara pertama ilahiyat ketuhanan. Yang kedua an-nubuwat kenabian. Ada satu lagi dia bicara tentang as-sam'iyat. Sam'iyat ni apa? Hak kita dengar hak Nabi royak daripada Al-Quran. Bila kita beriman dengan Nabi, kita percaya dengan sam'iyat. Kita percaya Nabi ni percaya serah 100%. Tanpa pertikaian. Itu kepercayaan. Kita akan belajar lepas ni. Kita akan masuk apa dia yakin, apa dia jazam dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni, Nabi cerita adanya syurga. Kita tak pernah melawat syurga. Tapi kita percaya 100% syurga itu wujud. Adanya soal barzah, kita percaya. Nabi sendiri mengaku dia Rasul, kita percaya. Itulah nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Berapa ramai orang yang Nabi seru, bahkan hidup zaman Nabi, sezaman dengan Nabi, tengok tubuh Nabi, tengok amalan Nabi, tengok perbuatan Nabi, tidak beriman. Tapi kita ni alhamdulillah, jarak dengan 1400 tahun lebih, tak pernah pun melihat rupa Nabi. Bentuk tubuh Nabi kita tak lihat. Perbuatan Nabi kita tak lihat. Kita hanya mendapat ilmu melalui karangan ulama yang mewarisi daripada Nabi melalui kitab-kitab. Kita percaya sebulatnya. Itulah kelebihan kepada kita, alhamdulillah. Itu besarnya. Dan malam ni kita sambung ke 5. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Kelima, iaitu kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia dengan hari kemudian. Jadi kita dah belajar dah. Yang pertama iaitu percaya dengan Allah. Kita pegang dalam hati kita, semua yang berlaku atas dunia ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zahir kita buat, hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita ahli sunnah, zahir kita ada perbuatan zahir, tapi hakikatnya ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beza dengan pegangan Mu'tazilah, iaitu Qadariyah dan juga Jabariyah. Sebab mereka berpegang cara lain. Kita ada perbuatan zahir, kita ada perbuatan, hakikatnya perbuatan kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita ulang balik, kalau Qadariyah dia kata Tuhan, kita ulang balik, Tuhan bagi gain kita, bagi tenaga kepada kita, Allah tak masuk campur dah, kita buat sendiri. Tuhan lepas dah. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah pula, Tuhan belaka, kita tak ada pilihan. Tu dia pesong gitu. Dia terlajak berdoa. Terundur doa Jabariyah. Terlajak doa Qadariyah. Kita tengah-tengah. Tengah-tengah macam mana? Hakikat kita ada pada zahir. Bukan hakikat zahir, kita ada pilihan. Tetapi hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah kita pegang hak zahir itu sebagaimana Qadariyah. Qadariyah kata Tuhan letak manusia belaka. Dia pakai manusia, tak campur dengan Tuhan dah. Jadi kalau kita buat kerja ni pun Tuhan tak masuk campur. Sebab tenaga yang Tuhan letak kepada kita, jadi itulah kita buat. Tapi kait lagi dia tak kufur. Sebab apa? Sebab dia kata tenaga tu Allah yang letak kepada kita. Jadi Allah dah biar dah kita buat sendiri. Itu Qadariyah. Jadi tak kufur sebab dia sandar tenaga yang ada pada kita masih lagi Allah yang bagi. Kalau Qadariyah mutakaddimin, hak fiqh dulu sebelum Imam Syafi'i, ni Qadariyah ni dia kata kita buat tak ada kait dengan Allah. Tenaga kita tak ada kait dengan Allah. Hak ni kafir. Sebab tak ada kait dengan Allah, kufur. Hak Qadariyah kita kata Qadariyah ni, Mu'tazilah hak Qadariyah ni, dia kait lagi. Tenaga ada kita, tenaga yang Tuhan bagi. Contohnya, kita makan ubat, Tuhan letak khasiat di ubat tu. Ni umpama, ni bukan Qadariyah. Ni panggil tabi'i. Dia kata jadi kita sembuh tadi sebab khasiat yang ada di ubat, bukan Tuhan ada. Tapi khasiat tu mari mana? Khasiat yang Tuhan letak di ubat.
Kita tak pegang gitu. Ubat tu kita makan sebab sahaja. Zahir kita ikhtiar. Hakikatnya penyembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Tabai dia kata, Tuhan letak dah khasiat di ubat, maka tak ada berkait dengan Tuhan. Jadi ubat tu lah menyembuh. Menyembuh daripada mana? Menyembuh daripada khasiat yang Allah letak di ubat tu. Inilah kita nak faham, takut kita silap faham. Kita makan ubat apa? Kita pegang itu jalan usaha saja. Tuhan buat tabaqat. Tuhan boleh buat manusia tanpa ubat, boleh. Tapi Tuhan buat peringkat-peringkat. Kalau pokok durian, nak boleh kau masak buah jaga mana? Dia tubik bunga dulu. Kau tubik buah masak lalu. Tak. Tuhan buat begini. Adakah Tuhan tak boleh buat buah durian terus masak? Boleh. Tapi dia tahu bakak dia. Mula-mula tubik bunga durian. Lepas tu luruh bunga, lekat putih. Lepas lekat putih, dia akan mula membesar. Bila membesar, dia mekar dulu. Masak dan gugur. Itu dia panggil proses. Tapi Tuhan kuasa. Nak buat pokok durian, kan kita bahas ikut akal. Pokok durian nak keluar buah lada, Tuhan boleh buat. Tuhan berkuasa. Tapi adat tak berlaku. Segi akal kita boleh terima. Sebab itu kita kata tanah yang sama, pokok lada tepi, pokok durian tepi, durian isi dia sedap, lada rasa pedas. Tanah yang sama. Itu antara dia. Maknanya Allah berkuasa. Itu segi akal dan adat dia berbeza. Kita masuklah. Malam ni kita bicara kelima, wajib percaya kita dengan hari kemudian. Hari kiamat lah ni, hari kemudian ni hari kiamat. Hari kiamat nama dia banyak ni. Banyak, lebih pada 30. Nama-nama hari kiamat ni. Banyak nama dia. Kita nak ke kiamat ni? Nak ke kiamat? Tak sih tak? Kalau hamba nak kiamat. Sebab kalau tak kiamat tak boleh masuk syurga. Sebab kita nak ke syurga. Kita nak ke syurga. Sebab kita ni adalah keturunan daripada Nabi Adam AS. Asal kita dari syurga. Jadi kita berada di dunia ni menuju jalan kembali ke syurga. Hidup kita ni kalau senang kita hidup untuk mati. Tapi kalau fikir mati semua, kalau orang jenis anxiety tak? Anxiety tak boleh tidur malam, takut nak mati, pakai cerah tak boleh tidur. Kalau kita ni Tuhan tak lenyap lah perasaan nak mati, tak boleh buat kerja kita. Tapi Tuhan mari hiburan. Ada bini, kita rasa suka. Ada anak, kita rasa suka. Tak ingat mana kau mati. Tapi kalau ingat kau mati semua, nak bini pun tak sih. Anak pun tak sih. Nak makan pun pusing. Sebab tu orang bila tipu anxiety, malam tak boleh tidur, rasa kau nak mati. Ni teruk dah ni. Dia teruk tak boleh tidur malam. Tapi kita hidup kita ni kiamat. Sebut kata hari kiamat, kita sebut kiamat lah. Kiamat ni kalau ikut keadaan kita kita ngaji tauhid. Ngaji tauhid kalau ikut keadaan ni kiamat berlaku ke tak? Payah juga lah. Kalau ikut hukum adat, kiamat ni akan berlaku ke tak? Hukum syarak wajib berlaku. Sebab Allah cerita kiamat berlaku ni dia panggil berlaku tadi kerana dia panggil wajib aridi. Kiamat ni kalau kita bahas ke tauhid, cerita kat tauhid, kiamat diri kiamat tu boleh Tuhan tak sibuk kiamat. Segi hukum akal. Hukum akal boleh tak nak kiamat dan boleh suruh kiamat. Diri kiamat tu. Diri kita sama juga. Boleh Tuhan tak say matikan kita. Dan boleh Tuhan nak matikan kita. Itu hukum segi akal. Sebab Tuhan berkuasa. Tetapi kita ni wajib mati sebab apa? Sebab hukum akal aridi dia panggil. Hukum aridi Tuhan cerita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi Quran ayat setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi mati itu hukum aridi. Wajib aridi. Tak mati kita mustahil aridi. Kita wajib mati sebab cerita dalam Quran. Tapi kalau ikut hukum akal, boleh tak Tuhan tak sempat mati kita? Boleh. Harus pada kita ni mati atau tak mati ataupun mati tu harus. Tapi wajib tu wajib mati sebab Tuhan bagi cerita dalam Al-Quran wajib aridi. Setiap yang bernyawa, bukan setiap yang hidup sebab tu kalau ngaji fiqh ngaji tauhid dia tak terjemah setiap yang hidup. Sebab apa?
Allah hidup ke mati? Hidup. Setiap yang hidup termasuk Allah. Jaga setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau setiap yang hidup pasti mati, Allah terhai. Allah bersifat dengan sifat hidup. Jadi termasuk. Jadi di sini setiap yang bernyawa pasti mati. Wajib mati. Wajib apa? Wajib aridi. Tauhid payah sikit dah. Pening juga. Takut tinggi sangat. Okey, kita masuk sikit. Jadi nak sebutnya, kita sama juga. Nak mati ke tak saya mati? Mati. Nak ke tak saya pasti mati. Kalau ikut tak saya mati je lah. Tak saya mati kalau umur tua. Tak nak juga. Tak ada orang nak cara. Sekarang ni, kita boleh selesai hidup sebab kita boleh bergerak. Cuba tak boleh bergerak. Umur 110 Tuhan bagi hidup lagi. Tubuh kita tak sekuat ni dah. Tubuh kita akan jadi kecil. Kecil. Usia kita tua. Anak cucu dia ada kehidupan dia. Dia nak pergi KTCC tempat pasar tak dia lah. Dia ada kerja dia. Nak jaga kita. Balas adik-beradik. Mu pula jaga sebab dia ada kehidupan dia. Bila kata kita ni, ujian lah, ujian kita semua. Bila kita kata waliyazabillah, kalau kata tak boleh bergerak pakai pempoh. Isteri pun tua. Anak ni dia akan kira-kira lah. Sebab dia ada kehidupan dia. Sebab tu kata nak cara untuk masuk syurga ni bukan senang. Cara ke ibu bapa masuk syurga mudah. Tidak sebegitu. Tidak sebegitu mudah. Nak cara ni kemari-hari, ngakak dengan berat. Datuk ni tak saya mati lagi. Contoh. Lepas tu, mula ni. Macam kalau kata benda tak ingat. Tamu-tamu makan nasi, orang mari. Tahulah aku, orang tak makan nasi. Pada saat ni baru makan nasi. Orang mari tak makan nasi. Orang jiran kata, tergamuk tak kaya. Ayah dia nasi. Ayah baru makan nasi baru. Jadi kita nak sabar tu payah. Nak sabar tu payah. Sebab tu nak mati, kita nak mati, pasti mati. Tapi syarat kita nak matilah. Sebab kita nak syurga. Syarat nak syurga mesti mati. Kalau tak mati tak boleh syurga. Cuma mati tu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama kiamat ni banyak. Antaranya nama kiamat Yaumul Akhir. Nama akhir. Hari penghabisan. Tak ada hari dah. Dia boleh baca dua. Yaumul Akhir ataupun kalau ada ya, Yaumul Akhir. Ada ya tu boleh baca dua. Sama ada Yaumul Akhir ataupun Yaumul Akhir. Bila kita ada sebut Yaumul Akhir, ada sebut Yaumul Akhir. Hari penghabisan. Jadi hari penghabisan kita ni bila? Ulama khilaf. Penghabisan untuk manusia hari akhir manusia ni, kalau ikutnya, hak mati itulah. Bila mati seseorang, ada hari lagi ke tak? Tak ada dah. Bermula habis dia mati tu sampailah ke masuk syurga. Itulah dia panggil Yaumul Akhir dia. Tapi sepakat muktamad kata Yaumul Akhir adalah selepas tiup sangkakala kedua. Tiup sangkakala kedua. Bermula tiup sangkakala kedua. Itu antara. Nama dia lagi Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Hari akhirat ikut nama hari perhitungan. Sebab dunia ni kadang-kadang tidak berlaku adil pada zahir dia. Pada zahir nampak adil tapi hakikat tak berlaku adil. Contoh kita kata, orang tu curi. Tetapi kerana teknikal, dia boleh pusing, dia tak curi. Contoh dia pandai cari peguam bela dan sebagainya, pusing, dia tak bersalah. Hukum dunia, dia tak bersalah. Tak bersalah hukum dunia di sisi Allah, tetap bersalah. Sebab itulah hari hisab, hari perhitungan dia tak ada di akhirat. Sama juga teknikal, masih orang main dadah kan. Main dadah, dia bawa dadah, bila polis nak ikat dia capuk tepi. Tepi bukan berada dalam poket. Secara teknikal kalau pusing-pusing, dia kata boleh menuduh mungkin orang nak pakai hati dia. Bukan berada di tubuh dia. Padahal barang tu barang dia. Tetapi kerana teknikal, dia tidak bersalah. Tidak bersalah pada hukum dunia. Tapi akhirat, sama juga. Ni ada berlaku, orang mari tanya pasal faraid. Saya ni belajar faraid. Ibu meninggal dunia. Ibu meninggal dunia, anak mari tanya, dia kata ayah ambil belaka bagi kemah mak dia. Sebab apa? Dia kata ayah ni perangai comel sungguh. Anak nak marah lah. Padahal bagi kemah je, bagi kemah mak dia pun, anak dia bila bagi seharta yang tak ada orang tak nak. Dia kata, ayah dia kata sebab bagi kemah dia beli. Jadi bagi kemah ni kita pusaka ke tak? Kita beli bagi kemah bagi kau bini.
Jadi harta pusaka ke tak bagi kemah tu? Kau bagi kita. Mbak Anok kata, ayah ambil pelakon, ayah kata dia beli bagi kemah tu. Dia apabila bagi kemah ni kita beli kepada isteri, dia seperti kain baju. Dia jadi pusaka. Kita beli kain dia mati, kita kata pusaka. Bukan pusaka, jadi pusaka. Bagi kita, kita beli baju dia. Jadi bagi kita, tidak. Melainkan kita beli, kita kata dia, aku bagi barang ni untuk mu pakai. Seolah pinjam. Ataupun kita boleh harta pusaka mak kita, cicing sebetul, gelas sorak ataupun rata. Kita tak nak bagi kepada isteri. Kita bagi kata ni bagi kemah mak aku. Dan bagi pakai saja. Jadi kena cerita ke anak-anak. Sebab kalau kita cerita ke anak-anak, kalau kita beli pun tak apa, kita pergi beli di bandar, kita dapatlah duit, kita beli, kita kata aku bagi hak ni, aku bila ke sorak ni aku tak bagi. Suruh mu pakai. Kita kena cerita ke anak. Sebab kalau tak cerita, kita ambil nanti anak kata ayah ambil barangmu. Walaupun ayah beli, akan bermasalah dengan anak nanti. Anak kata ayah ni kandak sungguh. Sebab tu bila kita suruh bini kita pakai, kita kena jelas. Hak ni bagi sungguh ke bagi pinjam? Kalau bagi pinjam, betul barang kita. Kalau bagi tak beli, bagi tak kata apa-apa, itu kita bagi. Pada hukum adat, kita bagi. Sebab barang kemah ni pakaian perempuan. Tu bahaya juga ni. Bahaya juga. Hati-hatilah. Baik kemah. Jadi kita masuk. Antara dia kata lagi, antaranya Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Waqi'ah, hari berlaku peristiwa dahsyat. Al-Qari'ah, Yaumul Qari'ah, hari yang menggemparkan. Antara lagi Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Ni antara banyak lagi nama-nama. Ini kita sebut antara nama-nama hari kiamat. Dan hari kiamat ni, hari kiamat, apabila berlaku kiamat, ada perkara-perkara yang tak hancur. 10 perkara tak hancur. Tapi tak hancur ni, tak musnah, tak rosak, bukan kerana dia. Allah ni tidak akan hilang, tidak akan kita kata Allah ni tidak akan musnah, makna tidak akan berakhir, sebab Allah dia adalah kuasa mutlak, segala milik hak dia. Dan Allah dah kita sebut sebelum ni, dia tidak ada permulaan. Apabila tidak ada permulaan, dia akan kekal selama-lamanya. Tapi ada benda yang ada permulaan tetapi tak hancur. Berlaku kiamat, antaranya roh. Antaranya roh, berlaku kiamat, roh tak hancur. Tak hancur bukan kerana diri dia, kerana Allah tak hancurkan dia. Dengan izin Allah. Izin mana? Dengan kehendak Allah. Tak hancur dia panggil muqayyad. Kekal muqayyad dia panggil. Kekal Allah yang kekalkan. Adapun kekal Allah, kekal hakiki. Kekal Allah, kekal hakiki. Kekal roh tadi, kekal muqayyad. Allah yang adakan roh, jadi Allah yang kekalkan roh. Bila berlaku kiamat tak hancur. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil ajnuz zanab. Ajnuz zanab ni, di hujung sulbi kita ada satu tulang yang paling kecil. Tak hancur ni. Bukan besar, kecil. Setengah ulama kata benda yang halus. Imam Nawawi kata tulang yang sangat halus. Tengah kata dia ni adalah sebesar zarrah. Zarrah ni biji sawi. Kalau kita lama dia panggil biji sawi. Zarrah ni tengok ulama kata benda yang genang tu. Kita kebah. Pagi-pagi kita kebah. Bila tari masuk, kita kebah, kita nampak benda terkebah kecil. Tu setengah kata menggambar. Itulah zarrah. Ajibuz zanab ni, dia benda tu tak hancur. Yang kedua. Yang ketiga, jasad Nabi-Nabi tak hancur. Kiamat berlaku, jasad Nabi-Nabi tak hancur. Antara lagi jasad para syuhada. Orang yang mati syahid juga tak hancur. Berapa dah? Tempat. Yang tak hancur lagi arash. Arash juga makhluk Allah. Dia tak hancur kerana kekal muqayyad. Allah yang kekalkan. Dan yang tak hancur lagi, kursi. Antara lagi yang tak hancur, iaitu Lauh Mahfuz. Antara lagi, kolam. Haud dia panggil, haud. Kolam. Yang tak hancur, syurga dan neraka. 10 perkara ni dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Hak lain musnah. Malaikat pun mati juga. Sehingga kata Israel pun mati juga. Israel ni kita sebut, Israel ni apabila kali pertama Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk mengambil nyawa kan, apa yang dinukilkan, riwayat dinukilkan oleh Al-Qurtubi, dia rasa berat. Bukan dia tolak. Dia rasa berat hati. Sebab apa dia berat hati? Bila tugas pertama ambil nyawa orang ni antara Jibril menyampaikan wahyu, Israfil meniup sangkakala, setiap 10 malaikat yang kita dah belajar. Bila bagi tugas ke Israel, Israel nama dia Malakul Maut ataupun Malikul Maut. Nama dia, bila bagi dia, dia rasa berat. Sebab apa? Dia kata manusia akan becilah dia. Sebab apa? Benda dibenci manusia adalah kematian. Mati-mati ni manusia tak suka. Antaranya. Dia kata manusia akan kata cemuh dia sebab dia ambil nyawa. Rasa berat dia. Dia bukan tolak kerjaan Tuhan. Tuhan kata aku akan jadikan asbab. Walaupun mu ambil nyawa kan, Allah kata walaupun mu ambil nyawa kan, Allah kata dia akan buat sebab kematian tersebut. Sebagai tersebut malah sebelum ni lah. Jadi mati seseorang tu tak ada orang cerita buat apa mati. Nak orang ni Israel mereka ambil dah dia. Tak ada seorang kampung kita tak ada cakap gitu tak. Tak ada. Jadi mati sebab apa? Aksiden. Kerek aksiden. Di Rusila 2-3 kali aksiden. Hari tu Tok Bila muda lagi Tok Bila 20-an. Tok Bila Masjid Medan Jaya. Lepas Maya Isyak. Dia nak pergi bandar gunting rambut. Lepas Maya Isyak daripada masjid. Tok Bila muda, orang muda lagi. Masjid Medan. Kalau pergi di Rusila, masjid atas bukit. Berlaku. Dekat. Tak jauh dengan Petron dari U-turn. U-turn situ. Meninggal. Dan 3 hari lepas kata Rohingya tu kan. Jadi isu tu. Rohingya tu berlaku kematian juga. Mati dah masuk wad. Tak sedar lagi. Koma. Mati. Meninggal. 2-3 malam lepas. Mati juga. Dekat. Apa situ. Gureng berlaku. Kerek berlaku. Kerek berlaku. Kematian. Itu antara dia. Maknanya ada penyebab dia. Bila berlaku kematian. Dia ada penyebab dia. Bukan kata mati saja sebab apa Israel. Tak ada. Tuhan kata. Rasa berat dia tu aku akan buat. Bila orang tu nak mati ada sebab dia. Ada penyebab dia. Itu antara dia. Dan antara lagi. Apabila berlaku kiamat. Semua benda ditiup sangkakala pertama. Maka berakhirlah. Berakhirlah hari dunia. Tak ada dah hari dunia. Tidak ada. Semua benda dimatikan. Israel lah. Yang last sekali mati. Senang kata dia akan cabut nyawa dia sendiri. Dan antara tiup sangkakala kedua dia 40 tahun. Ulama tafsir dan ulama hadis mengata jarak antara sangkakala pertama dan juga sangkakala kedua tu 40 tahun. Jarak dia. Cuma ada ulama kata tak tahu 40 tahun ke 4 bulan ke 4 hari wallahualam. Tapi kebanyakan mufassirin dan ahli hadis kata 40 tahun. Jarak dia. Bila tak ada berlaku semua mati, berlaku malaikat-malaikat semua mati, Allah turunkan hujan. Turunkan hujan seperti air mani lelaki. Turun hujan tadi, maka naik balik hak kata ajbuz zanak tadi, hak sebesar zarah tadi, air hujan tu masuk dalam bumi, kena ajbuz zanak tadi, tumbuh. Naik supaya sayur-sayur kita jiru. Lepas kita semua naik. Tak ada nyawa lagi. Tak ada lagi. Tak kembali roh lagi. Lalu dihidupkan Israel. Israfil. Maka Israfil tiup sangkakala. Dia katakan nyawa-nyawa. Apa nama ni? Roh-roh. Orang, makhluk, semua makhluk tu berada dalam sangkakala tadi. Bila tiup. Dia berterbangan dan dia mencari jasad masing-masing. Itu antara proses dia. Lepas tu barulah. Dia bila bangkit. Dihalau ke mahsyar. Di mahsyar. Apabila masuk kata berlaku kematian tadi, masuk dalam kubur, maka ada persoalan. Dalam kubur ada persoalan. Persoalan kita berkaitan amalan kita. Ada persoalan kubur. Dan soalan kubur ni dalam bahasa apa? Ulama kata, setengah ulama kata dia dalam bahasa Arab. Tapi ada pandangan kata mengikut bahasa masing-masing. Kalau kita dengar agak bahasa Arab lah. Macam mana kita tak pandai Arab ni. Rusni juga masuk kubur tak? Ni kekuasaan Allah. Kita jawab dengan amalan kita. Dunia barzah ni, dia bukan dunia sebagaimana dunia gini.
Jadi dia jawab dengan bahasa masing-masing. Kalau kita orang Terengganu, bahasa Terengganu lah. Begitulah bahasa masing-masing. Orang Kelantan, bahasa Kelantan. Mak Saleh, Mak Saleh. Rusia dengan Rusia. Maka dia akan tanya. Ada persoalan barzah. Jadi ada yang tidak kena persoalan barzah, iaitu jasad atau nabi-nabi. Dan juga para syuhada. Syuhada ni hak mana? Yang mati berperang kerana menegakkan agama Allah. Bukan berperang untuk membalas dendam. Ada juga orang perang tapi kita tak tahu. Nak ceritanya mati sama syahid. Ada seorang ni perang kerana ayah dia dibunuh. Ataupun dia perang kerana sakit hati. Anak dia dibunuh. Dia perang tak ada ingin membalas dendam. Yang ni bukan. Tapi kita tak tahu. Mati dia tetap dihukumkan dia sebagai syahid. Hanya Allah sahaja yang tahu. Yang mati syahid dunia dan akhirat adalah orang perang semata-mata kerana menegak syiar. Menegakkan agama Allah. Menegakkan din Allah. Itu antara mati syahid. Hak kata dia terlepas daripada persoalan barzah. Ada juga pandangan kata syahid akhirat. Apa dia syahid akhirat? Kata syahid akhirat juga terlepas daripada persoalan barzah. Syahid akhirat ni adalah pandangan ni tak kuat. Pandangan ni tak kuat. Syahid akhirat ni mati aksiden. Mati kerana wabak COVID. Hari tu wabak taun. Atau apa, mati kerana beranak. Mati kerana lemah. Mati kerana jatuh pokok. Mati kerana tipu batu. Mati kerana sakit perut. Ini antara syahid akhirat. Syahid akhirat wajib dimandikan, disemayangkan. Cuma ada pandangan kata dia terlepas daripada persoalan kubur. Tapi pandangan muktamad kata tidak terlepas. Dia juga ada. Cuma ada persoalan yang ringan. Makna tanya juga. Pandangan kata tanya tak berat. Macam kita lah. Kalau jumpa polis, ada polis tengok orang ni, dia tanya tak berat. Ada tengok gini, tanya sesak. Tanya lesen. Tengok rotek, tanya. Mutu-mu sendiri kan mutu siapa? Dia tak agak ni banyak kecek sikit. Kalau hak mudah tengok lesen, cik, tunjuk lesen. Okey, jalan. Tak tengok pun tarikh lupuk kedek, dia pakai jalan. Kadang-kadang dia ciumi, kuat gitu ya. Orang lain tengok lesen. Itu kata, adalah kata pandangan yang mengatakan tetap kena. Pandangan kuat kata syahid akhirat tetap ada persoalan akhirat. Persoalan barzah. Barzah ni apa? Barzah ni sempadan antara dunia dan akhirat. Sebelum pergi ke mahsyar. Itu antara barzah. Itu antara barzah. Antara barzah. Lepas tu dibangkitkan. Kemudian dibangkitkan. Orang kafir ni masa dalam barzah tak tahan dah. Di barzah ni orang ni bergantung kepada amalan. Bergantung kepada amalan. Siapa amalan dia banyak, maka dia raudhatun min riyadil jannah. Dia supaya duduk di taman syurga. Tapi kalau orang tu banyak dosa, orang kufur munafik, dia seperti hufratun min hufarin nar. Dia seperti berada di lubang neraka. Jadi orang kafir ni semasa duduk di alam barzah dia tak tahan dah. Berat sangat dia kata bila lah kiamat ni cepat-cepat lagi pada mahsyar. Dia tak tahu. Berat di alam barzah, berat lagi di padang mahsyar. Berat di padang mahsyar, berat lagi di neraka. Masa di alam barzah dia tak tahan dah. Bila-bila nak kiamat cepat-cepat nak pergi ke padang mahsyar. Itulah antaranya. Dan antara orang bila masuk kubur ni akan berlaku himpitan kubur. Hak kata berselisih tulang tu. Tulang rusuk berselisih. Hak terkena himpitan kubur ayat para Nabi. Nabi tak kena himpitan kubur. Orang soleh sendiri pun kena. Dia panggil himpitan manja. Tapi kalau orang yang tidak beriman munafik, hak tu berselisih lah. Himpitan kubur tadi. Orang yang soleh kena juga himpitan kubur. Tapi panggil himpitan manja. Himpit sekejap, peluk, lepas. Macam tu begitulah lebih kurang. Tu dunia lain kita cerita. Ni dunia lain. Makna dia diluaskan. Itu antara. Bila masuk kubur, ni penting kepada amal soleh. Hidup kita masa dunia ni, kalau kita ada jariah. Contoh, buat masjid ni kita ada sumbangan. Kalau sedekah kipas, comel juga. Tapi sedekah untuk bangunan lagi comel. Sebab kipas ni, apabila pasal ekor, kita gerak dah kipas. Jadi pahala dia bukan kata, malah aku bagi kipas masjid ustaz. Bukan nak cerita. Nama cabut kipas klik rumah aku lah. Kita pakai. Nak ceritanya, kita derma hak bangunan pure, bangunan betul. Hak ni selagi ada, kalau kerajaan tak robohkan, dia tetap ada.
Hak ni nak kekal. Mati nanti pahala masuk. Dosa tak ada. Termasuk lagi pula orang yang soleh doa Allah maghfirli muslimin wal muslimat. Jadi doa kepada hidup dan mati, al ahya'i minhum wal amwat. Yang mati terangkat dosa minta ampun. Anak kita berapa ramai? Anak kita bila dia beramal baca Quran, pahala mari kita, dosa tak bertambah. Bila dalam kubur jadi dosa semakin berkurangan. Jadi apa nama? Azab dalam kubur berkurangan. Dan pahala kita buat wakaf ada. Kita sedekah benda lain masih berjalan ada. Ada orang belajar agama, kita pernah bagi duit. Dan dengan duit yang kita bagi, dia dapat belajar, dia beramal. Juga sedekah jariah tu masuk. Jadi pahala semakin masuk, semakin berkurangan. Hak kita bimbangnya, kita sendiri. Masjid pun kita kurang. Nak derma saya. Pitih banyak derma saya. Lepas tu nak ambil pahala kot semayang. Semayang pun jarang-jarang. Tu pula. Nak anak soleh. Anak pula tak bagi pendidikan yang baik. Jadi tak ada. Kalau orang tu anak pun jadi. Ni anugerah Allah kita cerita ni kan. Anak Allah bagi. Anak pun baik-baik. Dia jadi mudah. Duit pula gangan untuk sedekah. Untuk sedekah. Antara dia mudah. Lepas tu ada ilmu pula. Boleh royak kat orang. Ilmu dia ajar orang. Orang boleh nyapa turun-temurun. Selagi tak putus sanak. Dia panggil saluran tersebut. Selama itulah pahala yang pertama, tak ilmu yang kedua, yang ketiga. Siapa masuk kubur? Sebab tu kita ni, pahala kita buat ni kembali kepada Nabi kita. Sedangkan Nabi Adam AS. Dapat pahala. Tok nenek kita dahulu dapat. Janji mati dalam iman. Kalau mati dalam kufur, tak dapat lah. Itu antara dia. Dan antara lagi akan dibangkitkan di padang mahsyar. Apabila di padang mahsyar, bila bangkit di padang mahsyar, orang kafir ni dia semakin tak tahan. Sebab itulah kata di padang mahsyar ni setiap nabi dia ada satu doa yang mustajab. Kebanyakan nabi-nabi lain dia dah guna doa tersebut. Antara Nabi Musa dah guna. Nabi Nuh dah guna. Nabi Soleh guna. Nabi kita tak. Nabi kita kalau kita belajar, kita pernah dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pergi ke Taif. Pergi bukan setakat tak terima. Bukan tolak gitu. Bahkan dibaling. Sampai luka berdarah Nabi. Sehingga kan tawaran daripada malaikat yang jaga bukit. Nak hempak penduduk Taif. Nabi tak doa. Nabi kata, bahkan arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bi syai'an. Bila Jibril tadi nak hempak penduduk Taif yang menghina Nabi, tak sanggup tengok, Nabi kata, aku mengharapkan Allah akan keluarkan daripada zuriat mereka itu adalah anak-anak yang akan menyembah Allah dan tidak sekutu dengan Allah dengan sesuatu pun. Nabi tak. Sedangkan Nabi Musa AS, apabila Fir'aun dan juga pembesar ketua-ketua dia ni kufur dengan harta, dengan perhiasan, menyebabkan kufur, Nabi Musa suruh binasakan harta mereka dan dimeteraikan hati-hati mereka. Antara Nabi Musa pernah berdoa. Begitu juga Nabi Nuh pernah supaya tidak tinggalkan kaum dia tidak beriman, supaya tak ada dah lahir lepas ni golongan daripada tak beriman tu manusia yang akan sekutu dengan Allah. Begitu juga Nabi Saleh. Nabi Saleh ni Allah anugerahkan dia bagi unta yang keluar daripada batu. Ada binatang yang tak ada mak ayah. Atas dunia 5 dia ada. Benda hak tak ada mak pok ni. Antara Nabi Adam. Tengok kata Hawa. Hawa ni daripada Nabi Adam tak ada ayah. Tulang rusuk bukan ibu. 2, tak ada ibu, tak ada ayah. Yang ketiga, tukak Nabi Musa. Tukak Nabi Musa. Ular jadi ular. Sini panggil ular. Ular tu tak ada mak ayah tu. Mari pada batu tak ada mak ayah. Yang keempat, unta Nabi Saleh keluar daripada batu. Tak ada mak ayah. Yang kelima, baru lepas raya 2-3 hari. Kita menjalinkan korban atas apa? Syiar apa? Apa peristiwa yang berlaku? Penyembelihan Ismail diganti dengan kibas. Domba kalau kita nak panggil. Kibas juga tak ada mak ayah. 5 perkara atas dunia ni tak ada mak ayah. Tak ada. Itu antara dia. 5 perkara atas dunia tak ada mak ayah. Jadi di akhirat ni
apabila kata dibangkit di akhirat, setiap orang Islam akan ada, setiap Nabi ni Tuhan bagi satu kolam. Dia panggil haud, kolam. Setiap Nabi ada. Dan Nabi juga ada satu kolam. Diceritakan bahawa kolam Nabi besar dia, panjang dia, antaranya sebulan perjalanan. Gayung dia seperti bintang di langit. Nak ceritanya banyaknya gayung situ. Siapa yang boleh minum? Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma khilaf ulama. Sama ada kolam Nabi tadi sebelum titian sirat ataupun selepas titian sirat. Setengah kata selepas titian sirat. Ada kata sebelum titian sirat. Air dia punca daripada syurga, iaitu pada sungai Al-Kawthar. Daripada syurga. Itu antara kolam Nabi. Dan bila air kolam Nabi ni, jernih dia, putih, warna dia putih pada susu. Manis dia lebih pada madu. Harum dia lebih pada kasturi. Minum sekali, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Lepas tu, di syurga, tak boleh minum, tahu. Minum di syurga adalah untuk menikmati. Untuk bersedap-sedap. Bukan untuk kerana haus. Itu antara dia. Dan bila masuk syurga nanti, ada bidadari. Hurun ain. Siapa bidadari? Bidadari ni digambarkan dia putih. Teramat putih. Hurun. Teramat putih. Mata dia hitam. Al-ain. Dia panggil mata bulat. Sebab itulah di dunia ni apabila suami isteri itu baligh, ada satu hadis sebut bila baligh, kata bidadari di syurga, dia kata janganlah kamu menyakiti suamimu, Allah melaknatkan kamu, sikit lagi dia akan tinggal kamu, kata bidadari, dia akan datang kepada kami. Sebab orang jantan ni Tuhan akan bagi, orang lelaki ni akan bagi bidadari. Sebab tu orang lelaki ni dia tak ada hidup dia agak. Kalau masuk umur 40-50, bak nikah dua, tak ada dah lain. Biar pun jalan tu apa saksa, tak berapa, nikah dua sedap, mulut sedap cakap. Kalau orang puan dia biasa. Kita sebut orang puan pinggan makuk. Ada cara orang nak perhiasan. Dia tak ada nak cari tu lelaki semak, tak ada. Orang kita, orang lelaki ni kata, orang lelaki ni dia antara pilihan tak pernah berubah. Umur 20 nak comel. Umur 30 nak comel. Hak muda hak comel. Umur 40 pun sama juga. Umur 60 nak muda comel juga. Orang puan hak muda-muda nak ke semak. Ya berikat sikit tak boleh semak cari ada peti. Berubah dah nak ada peti. Tak semak pun tak apa dah. Bila tua lagi ada peti regak kita cari hak nyayang kita. Ya dia berubah. Hak jatah dia orang lelaki. Comel tak pernah berubah. Comel muda, comel muda siapa kesu. Tak boleh tulah juga. Cuma impi yang begitu. Bocor rahsia dah. Orang lelaki dia memang gitu. Sebab tu Tuhan cerita dah. Orang lelaki Tuhan cerita. Sebab minat dia bidadari. Orang puan, perhiasan dia. Boleh bagi kemah. Itu untuk orang puan. Jadi itulah. Itulah. Kita sebut kalau dalam kitab yang kelima kita tadi, dia sebut beriman kepada hari kemudian. Kali nak baca seterik pun boleh. Cuma kita kongsi sedikit banyak. Apa dia tu? Kan nak cerita panjang lagi tentang hari kiamat ni. Apa dia hari kiamat ni? Banyak lagi. Kan nak sebutnya apa dia hari kiamat. Berkaitan dengan dia banyak perkara. Jadi itulah. Dapat kita kongsikan pada malam ni. Dan kita sambung pada malam berikutnya. Iaitu rukun iman yang keenam. Wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Rabbi zidna 'ilman wa imanan yaqina warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.